Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah Syahada binti Muhammad Zaki. Dan tujuan saya buat video ini pada hari ini adalah untuk menceritakan tentang buku cerita yang saya telah hasilkan. Saya telah menghasilkan buku cerita yang bertajuk Gajah dan Harimau yang disasarkan pada kanak-kanak berumur 5 hingga 6 tahun. Bagaimana saya mendapat ilham untuk menghasilkan cerita ni? Saya mendapat ilham melalui sumber-sumber rujukan yang saya lakukan di internet seperti laman web buku cerita. Jumlah halaman yang saya telah hasilkan adalah sebanyak 15 halaman. Dan cerita yang saya hasilkan ini sesuai dengan tahap kemahiran bahasa kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun. Saya akan ceritakan terlebih dahulu bagaimana cara untuk menghasilkan buku cerita ini. Saya memilih aplikasi Canva untuk menghasilkan buku cerita. Mula-mula saya akan membuka aplikasi ini. Apabila aplikasi ini sudah terbuka, saya akan tekan pada paparan Create. Di paparan Create, saya akan pilih dokumen. Seterusnya, paparan akan terpapar seperti ini. Tekan Magic Media dan type ayat yang dikehendaki untuk menghasilkan gambar. Seterusnya, paparan akan terpapar seperti ini. Tekan teks dan type ayat yang hendak diletakkan. Di halaman seterusnya, tekan Elements dan pilih Shape. Selepas itu, pilih bentuk yang dimahukan. Letak bentuk yang dipilih di bahagian yang sesuai. Tekan teks dan type ayat yang hendak diletakkan. Begitulah cara untuk saya hasilkan muka surat yang seterusnya hinggalah pada muka surat yang terakhir. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang cerita yang saya telah hasilkan. Cerita yang saya telah hasilkan adalah cerita Gajah dan Harimau. Pada suatu hari di hutan yang lebat, ada seekor gajah yang sangat besar. Gajah sangat kuat dan suka membantu kawan-kawannya. Semua haiwan di hutan sangat menyayanginya. Di dalam hutan yang sama, ada seekor harimau. Harimau suka bersembunyi dalam semak. Gajah selalu berjalan dengan ceria, tapi harimau selalu berseorang. Suatu hari, gajah melihat harimau berjalan seorang diri. Gajah pun menghampiri. "Kenapa kamu duduk seorang diri, harimau?" tanya gajah dengan lembut. Harimau menjawab, "Saya rasa saya tidak disukai oleh kawan-kawan." Gajah tersenyum dan berkata, "Jangan risau, semua orang boleh menjadi kawan. Cuma kita perlu bersabar." "Bagaimana saya boleh membuat kawan-kawan baru?" tanya harimau. "Caranya mudah," kata gajah. "Kita perlu menunjukkan kebaikan dan saling membantu." Pada keesokan harinya, harimau membantu burung yang terjatuh dari pokok. Kawan harimau sangat gembira melihatnya. "Terima kasih harimau," kata mereka. Sejak hari itu, harimau tidak lagi berseorang lain. Dia ada banyak kawan baru. Moral untuk cerita ini adalah bersikap baik dapat memberikan perubahan yang baik kepada diri kita dan orang lain. Kesan cerita Gajah dan Harimau ini kepada kanak-kanak ialah: yang pertama, dapat mendidik nilai murni. Cerita ini mengajar kanak-kanak tentang pentingnya bersikap baik, tolong-menolong dan menghormati rakan. Watak gajah menunjukkan contoh teladan yang baik, manakala watak harimau pula menunjukkan perubahan sikap positif apabila belajar berbuat baik. Yang kedua adalah membangunkan kemahiran sosial. Melalui kisah ini, kanak-kanak belajar bahawa berkawan memerlukan sikap prihatin dan kerjasama. Bukan hanya mementingkan diri sendiri. Ini membantu mereka membina hubungan yang sihat di sekolah atau tadika. Yang ketiga ialah menggalakkan empati dan kefahaman emosi. Kanak-kanak akan memahami perasaan harimau yang berasa sunyi dan belajar menzahirkan empati terhadap rakan yang berasa sedih atau tersisih. Yang keempat, mengembangkan kemahiran bahasa dan kognitif. Bahasa yang mudah dan ayat yang pendek membantu memperkayakan kosakata serta meningkatkan kefahaman membaca kanak-kanak berusia 5 hingga 6 tahun. Dan akhir sekali ialah memberi inspirasi untuk berbuat baik. Bersikap baik dapat memberikan perubahan yang baik kepada diri kita dan orang lain. Ianya dapat memberi kesan langsung kepada tingkah laku mereka dalam kehidupan seharian.